Hai semua, hari ni saya nak kongsikan cara-cara nak masak sup ekor. Kuahnya pekat dengan rempah ratus dan macam ala-ala sup Indian style pun ada. Jadi kalau anda nak tahu cara-cara nak buat sup ini, anda kena tengok video ini sampai habis. Jom kita tengok apa bahan-bahan yang saya gunakan untuk masak sup ekor ini. Bahan-bahan yang saya gunakan 1 kilo ekor lembu. Lepas tu saya gunakan rempah sup. Lepas tu saya gunakan sup bunjut dengan 4 sekawan, bunga lawang, bunga cengkeh, kayu manis. Lepas tu kita guna daun sup. Lepas tu saya juga menggunakan serbuk kurma dalam sup saya. Saya gunakan dalam 3 biji kentang, kita belah 8. Saya gunakan dalam 6 bulas bawang putih, 2 inci halia dan juga 4 biji bawang kecil. Okey, ini rahsia saya pekatkan kuah sup saya ni dengan menggunakan sup bunjut ni. Nanti saya akan potong sup bunjut ni, buka daripada sarung dia. Saya akan tumbuk bahan-bahan ni. Untuk bahan blender, saya masukkan tadi bawang putih dalam 6 bulas tu. Lepas tu kita masukkan yang 2 inci halia tadi. Kita masukkan bawang 4 biji kecil tadi, bawang kecil. Ini serbuk yang saya tumbuk tadi tu, yang dalam sup bunjut tu, saya gunakan dalam setengah je sebab tak boleh masuk satu, nanti jadi terlampau pekat. Kalau anda tak suka rempah yang banyak tadi, anda jangan masukkan, jangan buat macam cara saya. Boleh guna masukkan je sup bunjut tu dalam sup tu nanti. Ini cara saya sebab saya nak pekatkan kuah tu. Jadi kalau nak cuba, boleh tirulah cara saya. Lepas tu saya masukkan 1 sudu rempah sup. Dan ini bahan rahsia yang saya gunakan. Saya gunakan 1 sudu rempah kurma dalam sup saya. Jadi anda boleh cubalah. Jom kita mula masak. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, masa ni masukkan minyak. Masukkan sikit saja. Kita tak nak minyak tu terlampau banyak, nanti sup kita berminyak. Jadi sikit je sebab kita nak tumis bahan yang kita dah blender tadi. Lepas tu kita masukkan 4 sekawan tadi. Kita tumis dulu dengan minyak tu, nak bagi naik bau. Lepas tu kita masukkan bahan yang kita blender tadi tu. Kita taut bersih-bersih. Nanti saki-baki yang dalam blender ni jangan buang. Kita boleh masukkan air. Nanti air tu nanti kita masukkan masa kita nak rebus daging. Jadi tak adalah pembaziran dekat situ. Jadi kita tunggu bahan-bahan ni garing seketika. Lepas tu kita masukkan serbuk perasa. Serbuk perasa ni saya masukkan dalam 1 sudu untuk sedapkan kuah dia lah, biar rasa dia seimbang. Jadi saya masukkan dulu. Lepas tu kita garingkan dulu ya bahan-bahan yang kita blender tadi ni sampai betul-betul garing.
Lepas tu kita masukkan garam. Dalam satu sudu saya masukkan garam. Kalau anda nampak saya dah masukkan garam ni, anda dah tahulah. Biasanya saya dalam masakan, saya akan gaul bahan-bahan mentah tu bersama dengan bahan-bahan yang kita garingkan ni. Jadi bila kita tengok memang dah garing macam ni, sekejap lagi saya akan masukkan ekor lembu tu, daging ekor lembu tu ke dalam bahan-bahan ni lah. Kita gaul sekali, biar rasa tu nanti meresap dekat daging tu. Saya suka cara macam ni. Saya tak suka nanti masuk air baru nak masuk bahan-bahan mentah tu. Jadi saya nak gaul dulu bahan-bahan mentah tu dengan bahan yang kita garingkan ni, ya. Kita masukkan ekor lembu ni, daging ekor lembu ni. Jadi saya gaul bersama dengan bahan-bahan tu lah. Jadi anda boleh nampak dan lihat lah cara saya. Saya suka bahan-bahan ni meresap dalam daging yang kita nak masak ni, sebab biar dia ada rasa. Jadi saya gaul sebati bahan-bahan ni biar kena dekat semua daging-daging tu. Lepas tu saya masukkan batang daun sup. Kalau anda lihat tadi pada permulaan saya tunjuk bahan-bahan tadi, saya asingkan bahagian daun dengan bahagian batang daun sup ni. Jadi saya masukkan sekali, gaulkan sekali ekor lembu ni dengan batang sup ni. Jadi saya nak rasalah biar daging tu ada, dia meresap lah juga rasa sup ni kan, daun sup ni. Jadi kita gaul biar bahan-bahan tu semua sebati. Kita gaul dulu. Jadi kita tunggu bahan-bahan ni meresap lah dalam ekor lembu ni. Jadi kita tunggu kejap, ya. Ni dah boleh masukkan air. Tengok bahan-bahan dah sebati, dan kita dah lama tu gaul dia dengan bahan-bahan tadi tu. Kita boleh masukkan air lah pada waktu ni. Jadi kita rebus sekejap tulang. Tulang ekor kita ni, daging dia dah nampak mengecut macam ni, maksudnya dia dah nak mula empuk tu. Jadi masa ni kita boleh masukkan kentang, sebab lepas ni nanti kita nak terus tutup periuk. Jadi nak tunggu sementara nanti tulang tu lebih empuk lagi, daging-daging tu. Kentang tu pun samalah, dia pun masak nanti empuk sekali. Jadi kita tutup terus periuk kita. Masa lepas kita tutup periuk ni, kena tunggu dalam 1 jam, sebab biar betul-betul tulang ekor tu, daging-daging dia tu empuk. Jadi memang style saya akan buat macam ni lah. Kalau ada yang kat rumah tu ada pressure cooker, lagi mudah. Lebur-lebur je masuk, tutup, pressure kan, lepas tu buka terus masak kan. Jadi macam yang tak ada ni, ini cara saya lah. Jadi kita tunggu sampai tulang kita ni empuk. Bila kita tengok dalam pertengahan kita nak rebus tadi tu, tengok bila buka periuk air dia kurang, jadi kita boleh tambah air. Jadi kita tambah air lagi lah, sebab kita nak rebus lagi tulang sup ni kan, tulang ekor ni, biar dia kecut betul-betul, baru senang nak makan. Bila daging tu dah empuk kan, dia tak liat. Jadi kita masukkan air lagi.
Jadi kita tutup balik periuk kita ni, kita tunggu betul-betul daging kat tulang ekor tu empuk sepenuhnya. Pada okey, itu sahaja. Bye.